Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ pimpinan Tengku Ismail Sultan Ibrahim cetus drama awal musim dengan penjenamaan semula menggunakan nama Johor Darul Takzim yang diperhebat dengan barisan impian membarisi skuad Harimau Selatan kendalian Fandi Ahmad. Namun skuad ATM kendalian B Sutton mencuri tumpuan awal. Muncul pemenang piala pertama untuk musim 2013 apabila muncul juara Piala Sumbangsih. Sebaik saingan Liga Super bermula, juara bertahan Kelantan seakan tempang di bahagian serangan ekoran kehilangan Nur Syarul Idlan Talaha. Sebaliknya, wakil Singapura Lions 12 mengekalkan aksi konsisten sepanjang musim untuk muncul juara keseluruhan dengan 43 mata selepas 22 perlawanan. Meskipun ramai pemerhati menyifatkan kelebihan Lions adalah rumput tiruan di Stadium Jalan Besar, mereka tetap berupaya meraih mata penting di laman lawan. Saingan Liga Perdana turut berlangsung racak musim ini dengan Sarawak di bawah kendalian Robert Alberts muncul juara dengan 58 mata selepas merekod 22 perlawanan tanpa kalah. Turut ke Liga Super untuk musim 2014 adalah naib juara Liga Perdana Sam WFC yang menamatkan saingan 4 mata di belakang Sarawak. Penyerang import ATM Marlon LSJ muncul penjaring terbanyak Liga Super dengan 16 gol sekaligus membuktikan usianya yang mencecah 37 tahun tidak menjadi penghalang. Manakala Carlo Primorac muncul penjaring terbanyak Liga Perdana dengan 26 gol. Saingan Piala FA dan Piala Malaysia menyaksikan dua pasukan Kelantan dan Pahang melakar kejutan ke atas pasukan pilihan di pentas akhir. Saingan Piala FA 2013 pasti diingati dengan penangguhan perlawanan separuh akhir kedua antara Pahang dan JDT di Kuantan selepas insiden limpahan penonton memasuki stadium. Perlawanan timbal balik itu kemudian berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menyaksikan Harimau Selatan tewas 2-1 tetapi mara ke final dengan peraturan jaringan di tempat lawan. Berdepan Kelantan di pentas akhir pada 29 Jun lalu, JDT turun sebagai pasukan pilihan untuk menjulang kejuaraan. Namun jaringan Nur Farhan Muhammad seawal minit ke-15 meranapkan impian JDT. Saingan final Piala Malaysia menyaksikan Kelantan dan Pahang mara ke pentas akhir dan kali ini The Red Warriors pula tampil sebagai pilihan utama menjulang kejuaraan. Ramalan itu ternyata meleset apabila skuad Tok Gajah bimbingan Dola Saleh memastikan kejayaan hasil jaringan Matias Conti di babak kedua perlawanan. Suasana dekat stadium tu lah sebenarnya lagi satu lah yang buat saya lagi kejayaan sebagai pemain dan coach tu lagi membuat saya ni jadi macam terlampau gembira sangat lah. Kira lepas menang tu saya rasa lagi macam kejayaan ni personally untuk saya lah sebagai pemain dan sebagai coach memang takkan saya lupakan lah sampai bila-bila. Meskipun gagal mempertahankan kejuaraan Piala Malaysia, Kelantan tetap berjaya meraih 5 kemenangan kategori pada Anugerah Bola Sepak Negara 2013. Lebih manis, pemain tengah dan Kapten Badri Razzi turut meraih anugerah pemain paling bernilai 2013.